Okay, saya sebenarnya saya CKD patient. Okay, saya alami sakit buah pinggang. Buah pinggang. Dah dialisis 8-9 bulan dah lah, 9 bulan. Masa tu isteri saya mencari solution macam mana dapat tolong saya punya masalah. Sebab masa tu saya dah rasa down habis lah. Sebab saya dah tak boleh pergi luar negeri. Saya tak boleh banyak benda yang saya tak boleh buat. Minggu 3 kali. Lepas dari sini saya balik rumah, tak boleh buat apa, saya tidur. And then ada orang hantar, ada orang ambil tiap-tiap hari macam tu kan. Saya rasa sudah depress kan? Saya dah rasa macam down habis lah. Sebenarnya yang cakap tadi pun saya pun baru nak cakap balik. Sebab selama ni saya tak mau cakap dengan tak mau cakap dah. Saya dah tak ada mood. Benar tak? Isteri saya beli seluar lah. Sebenarnya saya tak pernah percaya sangat pun. Because ada ke seluar ni yang boleh ni kan? Tapi saya pakai je lah. Kita tak ada pilihan. Okay? Kita nak baik, tak nak baik. Kalau kita nak baik, saya tak boleh buat apa. Satu hari, 2 hari saya dah tak nak. Sebab saya sebelum ni, saya naik tangga saya tak larat. Saya tak boleh naik tangga. Sampai rumah saya 2 tingkat. Rumah saya atas saya tak naik. Saya duduk bawah je. Sekarang saya dah boleh naik, saya boleh turun. Dulu saya pump tayar kereta. Saya terpaksa tunduk kan. Saya turun elok je saya pump. Saya pun tak perasan. So isteri kata, kita boleh turun dah. Baru saya perasan, oh iyalah, saya boleh turun dah. Sebab saya tak berani nak turun. Because saya dah, kan kita dah tahu kita tak boleh nak bangun. Sampai 1 bulan. Few days saja. A few days sudah boleh. Dah boleh lah. Itu yang magicnya. Ya, magic lah. Pakai 24 jam kan? 24 jam. Sekarang saya ada seluar, saya ada socks, saya ada baju. Full set? Full set. Semua ni. Ada dialisis lagi? Yes, I still dialisis. You dialisis lah. Tapi tak ada penat lah. Tak penat macam itulah. Saya dialisis tadi. Tadi saya dialisis. Saya dah keluar, balik habis dialisis saya tak balik rumah. Saya pergi buat kerja saya. Sekarang that's why saya kata, saya dah rasa diri saya macam tak sakit. Cuma saya terpaksa spend dekat hospital 5 hours. Satu kali 5 hours. 4 hours 4 days. 3 days. Minggu 3 kali. Masa 3 kali lah.